Hai, saya Zamrin Danyan. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana saya mencari informasi tentang tone Excel dan temui satu keyword yang menarik. Okey, pertama sekali saya akan pergi ke google.com dan saya akan type tone Excel. Bila saya klik tone Excel di sini, saya boleh turun ke bawah dan anda boleh lihat banyak searches related to tone Excel. Bagi contoh, Tone Excel Service Center, Tone Excel Rate, Tone Excel Internet, SIM card, Registration, Presentation, wow, referral program, dan yang menariknya di sini, Tone Excel Tipu. Sekiranya saya klik Tone Excel Tipu di sini, anda boleh lihat kebanyakannya adalah posting yang berkenaan dengan Tone Excel, tapi tak ada pun orang yang kena tipu dengan Tone Excel ni sebenarnya. Jadi memang ada orang yang hendak melakukan research ataupun kaji selidik tentang Tone Excel dan mereka akan type keyword yang berkaitan dengan research yang mereka lakukan. Sebagai contoh, mereka nak pastikan bahawa Tone Excel adalah program yang genuine ataupun program yang tidak menipu. Jadi di sini mereka akan type Tone Excel tipu, dan sekiranya mereka tak dapat temui cerita-cerita tentang Tone Excel yang menipu ahlinya, maka mereka tahu bahawa program ini adalah program yang solid. Okey, jadi anda boleh lihat di sini, dan sekiranya anda nak lakukan research pun tak mengapa, anda boleh type Tone Excel tipu dan anda lihat sendiri. Okey, anda lihat sendiri sama ada memang ada kes penipuan ataupun tidak. Setakat yang saya tahu, setakat yang saya buat research, memang tak ada lah. Semua yang menyertai program Tone Excel ini mendapat faedah daripadanya. Dan saya rasa anda pun tahu, saya telah pun menjadi ahli Tone Excel dan saya mendapat komisen setiap bulan daripada program ini. Ini adalah contoh komisen yang saya perolehi daripada program Tone Excel ini. Anda lihat saya sertai program Tone Excel ni sejak 2013 lagi, iaitu pada Oktober 2013, dan komisen saya cuma anda boleh lihat di sini RM71 sahaja, tak memberansangkan. Tetapi pada 2014 bulan Ogos, komisionnya telah pun meningkat kepada RM8,268.37. Ini komisen untuk top up sahaja, dan komisen yang lain pun ada lagi. Okey, yang diterangkan kat sini cuma komisen top up. Dan saya menerima kesemua komisen ini setiap bulan. Okey, kadang-kadang awal daripada 21 hari bulan seperti yang dijanjikan oleh syarikat. Maka tak ada isu bahawa program ini menipu. Okey, dan ini adalah pendapatan yang saya perolehi, dan sekiranya anda menyertai program Tone Excel ini dan rajin membina network anda, anda juga boleh merasa pendapatan seperti yang anda lihat di sini, pendapatan yang saya terima daripada Tone Excel. Dan ini adalah pendapatan saya. Saya nak tunjukkan kepada anda pendapatan orang yang memperkenalkan Tone Excel ini kepada saya. Okey, ini adalah orangnya, orang yang memperkenalkan program Tone Excel ini, dan nama beliau ialah Tuan Mazlan Abbas, dan beliau sertai pada 2010 lagi. Okey, sejak 2010, dan anda boleh lihat pendapatan pada September 2013 88,000. Sekarang sebenarnya pendapatan beliau sudah pun mencecah 500,000 ataupun setengah juta setiap bulan, dan memang beliau mendapat pendapatan tersebut. Okey, jadi tak ada isu bahawa program Tone Excel ini menipu. Okey, cuma sekiranya anda pergi ke Google dan anda type Tone Excel tipu di sini, ianya tak melambangkan bahawa program Tone Excel ini menipu, tetapi sebaliknya keyword yang digunakan oleh mereka yang ingin melakukan research ke atas program Tone Excel ini. Dan akhir sekali, anda pun tahu bahawa program Tone Excel ini adalah program yang solid. Kalau tak, saya tak akan recommend kepada anda untuk menyertainya. Jadi saya nak, kalau boleh tu, kalau saya boleh paksa, saya akan paksa anda untuk buat aja program Tone Excel ini. Saya tak nak you join, saya nak you buat aja, sebab you pun memang dah pakai telefon kan setiap hari, setiap bulan mesti anda bayar untuk bil telefon. Jadi kenapa tak hasilkan pendapatan sebagaimana yang saya hasilkan di dalam Tone Excel ini? Saya pun pakai telefon.
bezanya sekarang ialah saya menghasilkan ribuan ringgit dengan telefon yang saya gunakan. Dan anda yang belum menyertai program Tone Excel ini patut menghasilkan pendapatan seperti yang saya hasilkan. Kalau tak banyak pun 10% daripada apa yang saya hasilkan sekarang ni pun dah consider banyak, dan mungkin lepaslah untuk bayaran bil telefon anda. Jadi sudah-sudahlah bayar bil telefon kepada orang lain. Baik kita menjana pendapatan daripada penggunaan telefon kita sendiri. Dan akhir sekali, Tone Excel ini tidak pernah menipu. Jadi itu sahaja rumusan saya pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam video-video yang lain, dan semoga anda menyertai program Tone Excel melalui link yang saya berikan di bawah video ini dan juga link yang saya berikan di dalam video ini juga.